Assalamualaikum. Jumpa Kak Miza lagi dekat dalam video yang best ni. Okay, so video ni Kak Miza nak kenalkan anda semua sekali. Apa dia AUC? Apa benda term-term dekat dalam AUC yang Kak Miza pasti anda belum biasa lagi. Okay, apa dia AUC? AUC tu adalah Al-Ujab Circle. Al-Ujab ni bermaksud yang ajaib. Circle tu bulatan dah. Okay, dan semua Al-Ujab Circle adalah berdaftar Business Forever Living Products di bawah Kak Miza. Mungkin bukan direct Kak Miza, tapi indirect. Mungkin cucu Kak Miza ke, cicit ke, piot-miot ke. As long as atas anda adalah Kak Miza. Okay, so bermaksud anda bersama-sama dengan Al-Ujab Circle insyaAllah. Okay, so apa misi dekat Al-Ujab Circle? Misi dekat Al-Ujab Circle adalah mission 2455. Okay, apa dia mission 2455 ni? Kita nak jadi jutawan yang baik hati, yang banyak bagi manfaat sewaktu kita hidup. Jutawan yang banyak masa, banyak duit, banyak gembira, banyak bagi manfaat, kan? Dan kita minta mudah-mudahan sebab kita dah banyak bagi manfaat ni, Allah bagi kita masuk syurga tanpa hisap. Okay, so mission 2455 tu adalah ayat dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-55. Nanti boleh tengok balik apa dia punya maksud tu. Okay, depan ayat tu dia dimulakan dengan wa'adallah. Maksudnya Allah berjanji. Jangan main-main dengan janji Allah ni. Kan? Jadi kalau kita betul-betul nak, baca dan fahamkan, dan kesimpulannya mission 2455 ni adalah untuk kita jadi, sebab tu ayat kita ni, kita jadi jutawan yang baik hati, yang banyak bagi manfaat, yang banyak masa, banyak duit, banyak gembira, banyak bagi manfaat, dan kita nak mati nanti kita nak masuk syurga tanpa hisap. Okay, faham Okay, lepas tu apa matlamat dekat AUC? Ini best. Matlamat dekat AUC, okay, ketika umur kita 50 tahun, kita dah capai beberapa pencapaian. Yang pertama, apa dia? Kita mesti kena ada rumah cash yang selesa, yang boleh menerima tetamu ramai. Okay, sebab kita kan nak coaching-coaching nanti. Kan, rumah selesa, rumah tu dah cash, dah tak ada loan dah. Dan rumah tu besar, selesa untuk kita terima tetamu datang rumah kita. Tetamu bawa rezeki. Yang pertama, okay, matlamat dekat AUC. Yang kedua, matlamat dekat AUC, ketika umur kita 50 tahun, kita dah tak ada amanah, dah tak ada hutang, dah tak ada bad debt, dah tak ada kad kredit apa semua, kita bayar cash. Okay, matlamat yang kedua. Matlamat yang ketiga, kita mesti ketika umur 50 tahun, kita mesti dah pergi haji dah. Sekarang ni dah pergi haji ke belum? Kalau belum pergi haji, kena pulun betul-betul ni buat bisnes. Okay, yang ketiga. Yang keempat, kita ketika umur 50 tahun, mesti ada kenderaan. Kereta yang bagus, yang selesa. Yang barulah. Jangan yang bodol-bodol pula kan. Nak selesa, kita nak pergi sana kemari, nak ziarah, kan. Nak pergi, jumpa prospek ke nanti kan. Jadi kita kena ada kereta yang bagus, yang dah tak ada hutang, dah tak ada amanah dah. Okay. So lepas tu yang kelima, kita doa-doa kan, dan kita jadi manusia yang baik, jaga tabiat kita supaya tabiat kita tabiat orang yang berjaya, orang yang baik hati kan, supaya anak-anak kita pada ketika umur kita 50 tahun, anak-anak kita semua dah orang cakap berdikari, dia dah jadi anak yang menyejukkan hati kita. Lepas tu yang keenam, kita kena ada income pasif. Ketika umur kita 50 tahun, kita mesti dah ada income pasif. Bukan daripada forever. Okay. Income pasif daripada mana? Daripada rumah sewa, daripada kedai yang kita sewakan, kedai kita sewakan, daripada kebun kelapa sawit kita, daripada mungkin daripada saham yang patuh syariah, mungkin daripada bisnes-bisnes lain yang kita jadi funder kan. Macam tu, okay. So income pasif tu kita tak payah kerjakan pun, dia akan datang dekat kita. Seperti yang tadi Kak Miza listkan tu, dan at least kena ada 20,000. Okay. So lepas tu, yang ketujuh, kita kena ada saving at least 500,000. At least. Kak Miza tak target 500,000. Kak Miza target lebih banyak lagi ketika umur Kak Miza 50 tahun. Okay.
Dan ketika umur 50 tahun, kita kena pastikan doa-doa supaya badan kita, tubuh badan kita sentiasa sihat. Sebab apa? Sebab daripada sekarang kita dah belasah amalkan suplemen forever dan kita punya otak pun kita dah betulkan supaya kita sentiasa bersyukur dan sentiasa fikir yang baik-baik supaya satu badan kita ni jadi manusia yang baik. InsyaAllah kita akan sihat, kuat dan orang cakap berilmu untuk bantu ramai orang lagi. Okay, itu yang ke-8, badan yang sihat. Supaya kita makin semangat untuk beribadah. Okay, lepas tu kita kena make sure ketika umur kita 50 tahun, kita tidur pun dapat pahala. Kita tidur pun dapat pahala. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum umur 50 tahun, kita dah pulun kau-kau, buat bisnes kau-kau. Kan? Lepas tu kita dah wakaf banyak-banyak. Kan? Kita ada tanah yang kita wakafkan. Kita ada van jenazah ke yang kita wakafkan. Ambulans ke yang kita wakafkan. Ataupun kenderaan-kenderaan yang kita wakafkan kepada apa tau? Kepada rumah anak yatim ke, tahfiz ke, rumah orang tua ke kan. Mungkin kita nak beli bas ke untuk tempat-tempat tertentu kan. Supaya diorang guna, kita dapat. Okay. So tidur pun dapat pahala. Lepas tu mungkin kita boleh kita boleh target lah. Oh, sekarang ni aku dah bayarkan satu surau punya bil api air. Okay, ketika umur aku 50 tahun, ya Allah, bagilah aku bayar sponsor 10 ke. Macam tu kan. Setiap kali orang masuk masjid tu, okay, masuk surau tu, kita dapat pahala dia. Masya Allah. Masya Allah. Okay. Yang ke-9, ketika umur kita 50 tahun, okay, kita tidur pun dapat pahala. Salin tadi kami cakap ni. Okay, lepas tu, ketika umur kita 50 tahun, kita nak make sure that kita dah ada banyak masa untuk kita lebih fokus kepada ibadah. Of course, sekarang pun kita improvekan lagi kita punya masa untuk beribadah. Tapi ketika umur kita 50 tahun, kita nak lebih banyak lagi. Sebab waktu tu kita dah makin dekat dengan umur 63. Subhanallah. Okay. So, yang ke-11, matlamat matlamat AUC ketika umur kita 50 tahun, kita dah hafal dah Al-Mulk, dah hafal dah Al-Waqi'ah, kita dah hafal dah Al-Kahfi 10 ayat awal, ayat akhir. Lepas tu kita dah hafal dah Sajadah, kita dah hafal Ar-Rahman, kita dah hafal surah Al-Baqarah tu kan, ayat 285 sampai habis tu kan. Sampai ayat yang Nabi baca tu kan. Ayat kursi memang kita dah baca lah kan. So ada beberapa ayat yang ayat Quran yang kita kena hafal, so kita hafal daripada sekarang. Okay, daripada sekarang. Sikit-sikit. Mudah-mudahan nanti ketika umur kita 50 tahun, kita dah siap dah semua sekali tu. Okay, ini adalah matlamat yang AUC tetapkan untuk anda yang nak capai matlamat ni. Jadi, kalau inilah matlamat anda, okay, so inilah tempat anda untuk berjuang, insyaAllah. Dan Kak Miza tak garanti anda berjaya dekat Forever bersama Al-Jad Circle. Tapi Kak Miza garanti, Kak Miza akan guide Kak Miza dan semua mentor-mentor AUC. Kita akan guide anda, okay, sehabis daya sampai anda berjaya. Kak Miza dan semua mentor AUC bersabar untuk ajar, untuk guide anda untuk jadi manusia yang bermanfaat seperti Mission 2455. Dan ingat, kita nak matlamat kita adalah ketika umur 50 tahun kita dah dapat 11 perkara tadi tu. Okay? Dan untuk dapat semua 11 perkara ketika umur kita 50 tahun, sekarang kita kena kerjakan pulun habis-habisan. Okay, kena banyak berkorban supaya umur kita 50 tahun nanti, kita memang dah boleh relax dah. Okay, kalau sekarang umur anda dah lebih 50 tahun, apa yang anda kena buat adalah speed. Okay, nak dapat semua 11 perkara ni sekejap je insyaAllah. Dalam 2 ke 3 tahun macam tu, bergantung kepada speed anda. Okay, jadi kita sama-sama capai matlamat ni. Kak Miza pun belum lagi 50 tahun. Okay, Kak Miza punya matlamat dan impian Kak Miza pun sangat-sangatlah besar. Ini Kak Miza listkan sikit je, tapi ini memang sebahagian daripada matlamat Kak Miza. Tapi dia punya amount tu, apa yang Kak Miza nak tu, amount dia lebih besar. Macam tu tau. Jadi kita sama-sama usaha, okay? Dan belajar sungguh-sungguh, niatkan business Forever ni lillahi ta'ala, sebab kita nak tolong orang kan. Sebab kita tolong orang dengan ikhlas, insyaAllah Allah akan bantu kita dari 360 degree insyaAllah. Okay, so siapkan semua step-step untuk PC ni dengan gembira supaya kita ilmu tu boleh masuk lagi kat dalam jiwa kita. And pastikan nota yang Kak Miza cakap tadi ni anda tulis, anda tengok setiap hari
selalu sentiasa supaya jadi penguat semangat. Agak-agak kalau rasa macam dah tak berapa nak rajin sangat tu, tengok balik. Ya Allah, aku ni umur aku 50 tahun, ini matlamat aku. Ya Allah, ni dah sekejap lagi 50 tahun ni. Aku kena cepat. Macam tu. Tengok balik. Itu adalah plan untuk kita ketika umur kita 50 tahun. Okay? Kita sama-sama doa. Allah ya baik, sentiasa bangkitkan semangat kita, sentiasa bangkitkan kita daripada tidur, sentiasa bangkitkan kita daripada emosi yang tak best, lalu kita jadi manusia yang paling banyak bagi manfaat, insya-Allah. Okey? Assalamualaikum.